itulah keberusahaan dia. Duit tuan beli, inilah hasil dia. 25 hari. Ha? 25 hari. Nampak kulit mulai minyak sikit kan? Itu dia ni kok. Ha. Jadi ada perasaan apa-apa tak semenjak tu makan ni? Dia sihir tu bukan. Dia ada dua benda. Satu benda organ. Pertahanan badan, jantung, hati, limpa ni kena selesai dulu. Bagi kuat dulu. Sihir pula tu bab lain pula. Jadi madu sauda ni dia jalan serentak untuk repair organ dan juga sihir, matikan sihir. Yang penting sekarang ni organ dah kuat dah. Harap-harap bila antibody dah kuat, sihir tak boleh masuk bakar. Tapi kalau organ lemah, dia senang keluar masuk. Sebab saya ni 4 kali sekali. 4 kali. 4 jam tadi dia buat. 4 jam tadi buat. Ya. Pagi sehat banyak. Pagi saya buat madu dengan ni. Malam madu dengan ni. 2 kali. Ya. Kalau ni 4 kali. Oh, alhamdulillah. Jadi 4 kali semua. Ya. Saya 4 kali. Saya pakai alhamdulillah. Patutlah raih banyak kan. Tapi pemakanan saya juga. Saya tak makan daging apa semua saya tak makan. Pasal apa tak makan? Dia kata hak pantau tu tak makan. Hak saya boleh makan. Tu saya tak makan daging pun roti lama dah. Daging cuba makan tengok. Allahumma barik. Tapi saya makan oring tak boleh. Oring, ayam oring mesti kena. Memang sakit itu mesti. Dia cari punca apa? Saya ni makan lain, saya minum tu. Tak apa tak. Macam itu tak apa. Esok saya minum pula ni. Hak ni betul. Okey. Oring. Dan ni nak makan daging ke, nak minum oring tengok ke, baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Jangan takut dengan bapak kin tu. Jangan tunjuk dah kita takut. Nah? InsyaAllah kot. InsyaAllah. Kan dulu tak boleh makan, mana tahu kokok boleh makan. Daging sedap, teliang. Lama tak makan. Kena pula daripada bakat apa ni dekat Sungai Petani ke mana atau ke dua kedai dalam kelapa sawit tu, kedai dua tanah haram tu. Kambing tu dia talam-talam. Tapi semalam saya nak main tak lawan. Dia pedih tadi dengan dado. Ya. Dia main jadi gelabah. Pukul 4 dia gelabah. Lepas tu dia sakit kan. Malam tak tidur. Bila sakit macam tu, spray je. Jangan kira waktu. Sakit, spray, sapu. Sapu kan ni. Boleh tak tahu mana kan. Lepas tu, sihir macam mana? Tahu. Bila bab